kaki bengkak, lutut sakit dan sendi bunyi klik bila bergerak, itu bukan sebab tu aja. Itu sebab asid urik buat hal dalam tubuh korang. Jadi, apa sebenarnya asid urik tu? Asid urik ni datang bila kita makan benda yang macam daging merah, makanan laut atau minuman beralkohol. Bila asid urik ni berlebihan dalam darah, ia mula kumpul dalam sendi dan buatkan sendi bengkak dan sakit. Sendi kita tu sebenarnya macam tulang, rawan dan pelincir. Bila asid urik ni jadi kristal, dia keraskan sendi, menyebabkan radang dan kesakitan. Kalau tak rawat, lama-lama dia boleh rosakkan sendi. Itu yang ramai tak tahu, gout ni bukan sakit biasa, dia serang dari dalam. Macam mana nak settle? Kapsul tapak baru ni bantu pecahkan kristal asid urik, kurangkan bengkak dan buatkan sendi kembali ringan. Dengan bahan semula jadi dalam tapak baru, ia bantu tubuh kita buang toksin dan turunkan asid urik dalam badan. Jadi, sendi kita kembali fleksibel dan lancarkan pergerakan. Jangan tunggu lama. Kalau korang rasa sendi bengkak ataupun sakit, jangan biar jadi lebih teruk. Cuba sekarang dengan kapsul tapak baru, amalkan 2 biji pagi, 2 biji malam dan rasai perubahan dalam masa 2 minggu. Klik link di bawah sekarang sebelum sendi korang makin rosak.